Ketegangan Pakistan dan India kini semakin memuncak. Krisis ini bukan isu geopolitik sahaja, tapi ia turut melibatkan konflik agama, bangsa, proksi dan seumpamanya. Ancaman yang paling ditakuti adalah perang lebih besar yang mungkin tercetus. Dan perkara pertama yang terjejas pastilah ekonomi. Malaysia adalah antara negara yang bergantung dengan sumber makanan dari sana seperti beras, bawang dan ubi kentang. Jadi, tak mustahil fenomena kenaikan harga akan berlaku akibat sumber pengeluaran terhad, ketidakstabilan negara dan gangguan ekonomi. Selain itu, bayangkan jika perang besar benar-benar berlaku. Sudah tentu krisis kemanusiaan akan bermula. Negara berperang, orang awam hilang tempat tinggal, makanan terhad, kebuluran, jenayah meningkat dan pelbagai lagi kemungkinan. Dalam waktu getir ini, hanya Allah saja tempat kita bergantung. Berdoalah agar segala krisis ini segera berakhir, kerana apabila dunia kembali berperang, tiada apa makna lagi kehidupan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.